Masjid ni kalau kita tengok, mihrab dia menghala ke lain, tapi kapet dia punya line kiblat ke arah lain. Kenapa Masa di Pulau Sebatik, Indonesia, kami sempat singgah ke Masjid Nurul Huda yang berada di tepi jalan ni. Kami singgah sebab nampak macam cantik je masjid ni. Masjid ni ditubuhkan pada tahun 1989. Memang perkarangan yang cantik dan bersih lah. Binaan dalam dia, kubah memang sangat cantik macam ni. Dan boleh nampak ukiran-ukiran yang cantik dan kaligrafi yang cantik-cantik lah. Cuma bila masuk pelik jugalah sebab mihrab dekat sana, tapi kiblat dan mimbar berada ke arah ni. Jadi bila kita orang tanya orang tempatan yang ada kat sini, masjid ni baru sahaja diarahkan untuk ubah arah kiblat dia selepas 35 tahun salah kiblat. Tapi mungkin waktu zaman dulu tak ada alat untuk nak mengukur arah kiblat, dan sekarang dengan ada teknologi, alhamdulillah arah kiblat dah berjaya dibetulkan. Sebab tu kalau korang datang kat sini, korang kena solat ikut arah kapet tu lah. Itu yang betul sebenarnya. Cantik Masjid Nurul Huda ni. Follow Yayasan Ikhlas, link di bio.